Hai semua, pernah tak anda terfikir benda-benda yang kita guna setiap hari, dari makanan sampailah ke sabun, semuanya ada rahsia kimia? Hari ni, jom kita jadi detektif sains dan bongkar sifat-sifat tersembunyi ni sama-sama. Okey, jom kita tengok dua bahan bukti pertama kita. Limau kasturi dan minyak masak. Satu masam, satu lagi untuk memasak. Memang nampak lain sangat kan? Tapi percaya tak, di sebalik perbezaan ni, dua-dua ada identiti kimia yang tersembunyi. Ya, memang nampak tak ada kena-mengena langsung. Jadi, soalannya sekarang, apakah sifat kimia tersembunyi di sebalik semua ni? Inilah misteri yang kita akan rungkai dalam siasatan kita hari ni. Dah sedia? Baiklah, setiap detektif perlukan alat yang power kan? Untuk kita bongkar rahsia asid dan alkali ni, kita ada satu alat khas yang akan jadi kunci kepada seluruh siasatan kita. Dan inilah dia, perkenalkan kertas litmus, gadget detektif utama kita. Dia datang dalam dua warna, merah dan biru. Nampak je macam kertas biasa, tapi kuasa dia untuk bongkar rahsia memang padu. Jadi, apa benda sebenarnya kertas litmus ni? Senang cerita, ia adalah sejenis penunjuk macam pengesan rahsia. Bila kita sentuhkan pada sesuatu bahan, ia akan tukar warna. Dan perubahan warna itulah yang jadi clue sama ada bahan tu asid, alkali atau neutral. Okey, alat dah ada. Sekarang, kita kena belajar baca clue yang dia bagi. Detektif yang pro mesti pandai tafsir kod kan? Jom kita belajar pecahkan kod warna kertas litmus ni. Jom kita mula. Kod pertama, untuk asid. Kalau kita uji bahan berasid, kertas litmus biru akan terus tukar jadi merah. Ingat formula ni. Asid, biru ke merah. Kertas litmus yang merah pula, dia buat tak tahu je, tak berubah. Seterusnya, kod untuk alkali. Yang ni terbalik pula. Kalau bahan tu alkali, kertas litmus merah yang akan tukar jadi biru. Senang je nak ingat kan? Alkali, merah ke biru. Dan kertas litmus biru pula, dia relax je, tak tukar warna. Dan kod terakhir untuk bahan neutral. Apa jadi? Tak ada apa-apa. Kalau sesuatu bahan tu neutral, kedua-dua kertas litmus merah dan biru tak akan berubah warna langsung. Jadi, kena ingat, tak ada perubahan pun satu clue yang sangat penting tau. Mantap! Sekarang kita dah jadi pakar kod warna. Dengan skill baru ni, kita dah boleh mula buat profil suspek untuk ketiga-tiga bahan kimia kita ni. Jom kita kenal lebih dekat siapa mereka ni. Okey, suspek pertama kita, asid. Apa profil dia? First, rasanya masam. Cuba bayangkan cuka atau jus lemon. Itulah dia. Dan kalau nak tahu dari segi saintifik sikit, apa yang buat dia jadi asid ialah kebolehan dia lepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air. Ion inilah yang bagi semua sifat masam dan ciri-ciri asid yang lain tu. Next, suspek nombor 2, alkali. Dia ni pula selalunya rasa pahit dan licin bila kita sentuh. Pernah pegang sabun basah? Rasa licin tu? Itulah kerja alkali. Kalau asid tadi lepaskan ion hidrogen, alkali ni pula lepaskan ion hidroksida, OH- dalam air. Sebab itulah dirasa licin semacam. Dan yang terakhir dalam senarai kita, neutral. Rasa dia ni macam-macam. Boleh jadi tawar, manis atau masin. Sifat utama dia dari segi kimia, dia ni cool je. Tak lepaskan ion H+ atau OH-. Sebab itulah dia tak tukar warna kertas litmus langsung. Ingat minyak masak tadi? Itulah contoh paling cun untuk bahan neutral. Okey, supaya senang kita nak hadam semua ni, jom tengok jadual ringkasan ni. Ia rumuskan semua perbezaan penting antara tiga suspek kita tu. Rasa, sentuhan dan apa jadi bila kita uji dengan kertas litmus. Anggap je ni macam cheat sheet untuk detektif kita. Mesti ada yang fikir, okey, best juga belajar ni, tapi apa gunanya dalam hidup seharian? Jangan tak tahu. Benda ni bukan setakat dalam buku teks. Ia sangat-sangat praktikal dan kita guna setiap hari untuk selesaikan macam-macam masalah. Jom kita tengok contoh. Contohnya, dalam bidang pertanian. Kalau tanah tu terlalu beresid, pokok tak boleh nak hidup subur. Jadi, apa petani buat? Diorang tabur kapur, iaitu sejenis alkali untuk lawan asid dalam tanah tu. Bila dah neutral, barulah tanaman boleh membesar dengan sihat. Kan, power? Atau ini mungkin ramai pernah kena. Sengatan tebuan. Sakit kan? Sebenarnya, bisa tebuan tu bersifat alkali.
Jadi untuk rawatan kecemasan, kita boleh sapu sikit cuka kat tempat kena sengat tu. Asid dalam cuka akan neutralkan bisa alkali tu dan tolong kurangkan rasa sakit. Ilmu ni berguna kan? Lagi satu contoh kat rumah. Katalah tangan kita rasa licin semacam lepas guna peluntur. Sebab peluntur tu alkali kuat. Nak hilangkan rasa licin tu, ambil sikit asam jawa, gosok kat tangan. Asid dalam asam jawa akan neutralkan sisa alkali tu. Terus hilang rasa licin. Senang gila. Okey, geng detektif sains. Kita dah belajar baca kod, dah kenal profil suspek dan dah tengok macam mana benda ni berguna. Sekarang, masanya untuk ujian. Jom kita tengok sama ada korang boleh selesaikan beberapa kes. Kes pertama, buah manggis. Berdasarkan apa yang kita dah belajar, rasa-rasanya dia ni beresit tak? Dan kalau ya, apa jadi pada kertas litmus biru? Fikir sekejap. Ya, betul. Kebanyakan buah kan ada rasa masam-masam sikit, so dia beresit. Jadi kertas litmus biru confirm akan tukar jadi merah. Kes kedua, ubat gigi. Okey, apa rasanya kalau kita sentuh? Dan adakah ia akan tukar warna kertas litmus merah? Cuba guna insting detektif korang. Tepat sekali. Ubat gigi kan nak lawan asid dalam mulut. Jadi dia mestilah beralkali. So, dia akan rasa sikit licin dan semestinya tukarkan kertas litmus merah jadi biru. Hebat! Tapi kan, siasatan kita ni tak terhad pada kertas litmus je tau. Ini yang lagi best. Alam semula jadi pun ada penunjuk sendiri. Kalau korang buat ekstrak kunyit, kubis ungu atau bunga raya, benda-benda tu pun boleh guna untuk uji asid dan alkali, macam kertas litmus versi natural. So, sebagai penutup, ni soalan untuk korang fikirkan. Dengan ilmu baru ni, cuba pandang sekeliling. Kat dapur ke, kat taman rumah ke, agak-agak apa lagi benda yang boleh kita guna sebagai penunjuk rahsia. Dunia kimia ni ada kat mana-mana je. Tunggu kita siasat. Jadi, selamat menjadi detektif sains.